Hai korang, hari ni saya nak buat sambal biris tempe dan juga kentang. Kita masukkan juga sedikit kacang. Mula-mula saya kupas kulit bawang. Saya gunakan lebih kurang 15 ulas bawang merah. Bawang ni kita akan buat bawang goreng. Bawang kita goreng sendiri lebih wangi dan juga lebih segar. Minyak daripada gorengan bawang kita gunakan untuk menggoreng bahan-bahan lain, memberikan aroma yang lebih wangi pada bahan-bahan yang kita goreng. Kupas juga lebih kurang 7 ulas bawang putih untuk kita gunakan semasa membuat sambal. Saya gunakan 3 biji ubi kentang kupas kulit. Kentang yang telah kita kupas kulit, kita masukkan ke dalam air sejuk supaya tidak bertukar warna menjadi kehitaman. Tiga keping tempe kita hiris nipis-nipis. Kentang juga dihiris nipis. Mayang bawang merah untuk dijadikan bawang goreng. Masukkan setengah sudu kecil garam halus ke dalam bawang yang telah kita mayang tadi. Gaul rata. Biarkan lebih kurang 20 minit. Setelah 20 minit, air dari bawang akan keluar. Kita akan perah dan toskan. Lepas tu kita gaul dengan 1 sudu besar tepung beras. Gaul rata. Kemudian bolehlah kita goreng. Panaskan kuali. Kuali sudah cukup panas, boleh masukkan minyak. Goreng bawang. Dah kuning keperangan, bolehlah kita cepat-cepat angkat. Kalau boleh, matikan dahulu api. Sebab kalau lambat, dia akan cepat hangit. Seterusnya kita goreng kentang. Bila dah agak garing, bolehlah kita angkat. Seterusnya kita goreng kacang tanah. Dah masak, kita angkat dan ketepikan. Kemudian kita goreng ikan bilis. Sudah masak, angkat dan ketepikan. Dan seterusnya kita akan buat sambal. 2 genggam cili kering, saya tambahkan sedikit cili api yang saya keringkan sendiri. Masukkan cili ke dalam mesin pengisar. Kisar sekejap untuk kita keluarkan biji daripada cili. Masukkan cili yang sudah kita kisar ke dalam penapis. Ayak-ayakkan untuk kita keluarkan biji. Seterusnya barulah kita basuh cili.
Cili yang sudah kita bersihkan, masukkan kembali ke dalam mesin pemisah. Masukkan juga 7 ulas bawang putih. Masukkan sedikit minyak untuk mengisar. Tambahkan juga sedikit air jika perlu. Kisar sehingga halus. Seterusnya, menggunakan minyak yang kita gunakan untuk menggoreng tadi, kita tumis bahan-bahan kisar. Tumis sehingga air mengering. Bila agak-agak air sudah kering, kita masukkan 1 sudu kecil garam dan juga penyedap rasa. Masukkan lebih kurang 8 sudu makan kicap manis. Jika suka, boleh tambahkan sedikit gula. Masukkan juga 1 sudu kecil cuka. Gaul rata dan biarkan sejuk. Bila sambal sudah cukup sejuk, kita masukkan ke semua bahan-bahan yang kita goreng tadi. Gaul sebati dan dah pun siap sambal tempe bilis dan juga kentang. Selamat mencuba, semoga bermanfaat.